Saya ingin mengumumkan bahawasanya dia telah berjaya mengeluarkan shampoo Jeng Jeng Jeng. Saya tengah buat orang kata pembikinan iklan terbaru dan yang paling penting collaboration dengan Upin dan Ipin. Action. Sebelum ni kita pernah berlakon juga drama, filem, tapi bukanlah dengan berlakon dengan kartun. Sebenarnya kartun ni kita tak nampak dan benda ni bukan satu benda yang mudah. Saya duk terfikir juga macam mana rupanya kalau saya berlakon dengan Upin dan Ipin. Kan? Mom, kenapa shampoo ni tak berikan mata? Jadi kepada korang kat luar sana pemilik Upin Ipin, buat pertama kalinya KRU dan juga Let's Go Park dan juga produk kosmetik terhebat di Malaysia ni, dia telah ajak laris bergabung. Nak tahu korang kena tunggu di kaca TV anda yang pastinya akan menggegarkan seluruh Malaysia. Fenomena filem animasi dan juga produk di Herbs telah ajak laris. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.